يلا يا حج يلا يلا يا اخوي الله يسلمك. So pagi ni subuh dekat masjid, dapat subuh dekat rooftop. Kawasan pun tak ramai orang. Kaabah depan sana. Jom solat. Hai guys, hari ketiga dekat sini. So hari ni kita nak pergi Jabal Rahmah. Jom. Lepas tu buat umrah sekali. Okay, sekarang kita dah sampai di Jabal Rahmah. Ramai orang. Dulu last time saya datang boleh naik. Sekarang tak boleh naik lah. Ramai daripada sini je. Ambil pelajaran yang telah berlaku di sini. Kita ambil gambar jap. Okay guys, sekarang dah tukar baju, tukar ihram untuk kita bermikot dekat Ja'rona. So lepas ni kita akan buat umrah. Umrah kali kedua. Okey, ni dia Jabal Hira, Gunung Hira yang kita naik malam tadi. Tinggi, ya Allah. Tengok daripada bawah pun dah rasa tinggi. Tapi kita dah sampai dah puncak dia. Uish, tak sangka dah sampai sana. Memang terbaik, alhamdulillah. Okay, sekarang kita dalam Masjidil Haram. Kita nak menunaikan ibadah umrah. Belakang ni Kaabah. So alhamdulillah kita akan perform dulu. InsyaAllah umrah pada hari ni. Sekarang dalam pukul 2 macam tu, panas sikit lah. Tak apa, kita mungkin jaga ubat dah, ibadah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa ala Turun. Okay, alhamdulillah dah settle. Kita buat umrah. Sekarang pun baru lepas kita solat asar. Sudah habis. Lepas ni nak pergi makan pun. So sekarang saya berada kat tempat sa'i. Seluruh ni sa'i. Sini nak ke Safa, balik sana Marwah. Jauh juga ah. أشهد أن محمدا رسول الله الرحمن الرحيم
Birinin telefon olsa hiçbirinin telefonu yok. Bunlar kendilerine bizim gibi yer ayarlamaya gittiler. Namaz bunlar kendileri. Lepas tu, alhamdulillah, pengalaman kali pertama saya solat Jumaat di Masjidil Haram. Hai semua, so hari ni pengalaman pertama sembahyang Jumaat dekat Masjidil Haram depan ni. Kelihatan dah ramai orang. Sekarang pukul 11. Azan dia dalam pukul 12 lebih. Tapi memang kena tawal sebab itulah semua orang nak sembahyang Jumaat kan. Perempuan pun masuk juga Masjidil Haram. Diorang sembahyang Jumaat juga. So kita hari ni nak pergi sembahyang Jumaat dekat tempat sa'i sebab kat situ sejuk sikit, ada aircon. Lepas tu tapi masuk dalam pintu lain lah kalau nak pergi tempat sa'i tu. Lepas tu ni pengalaman pertama lah sembahyang Jumaat dekat Masjidil Haram. Kita tengok best ke tak best. أشهد أن لا إله إلا الله وحسبكم في بيان ذلك يا عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. Walaupun saya tak faham sepatah haram pun apa yang khutbah tu sampaikan, tetapi saya buat faham. Tapi tak apa, pengalaman yang boleh memberikan impak kepada saya, kerana pengalaman ni saya tak akan lupakan. Dapat solat jemaah, solat Jumaat dekat Masjidil Haram. Memang semua orang teringin nak buat benda tu, tapi alhamdulillah rezeki saya dapat pergi sembahyang Jumaat dekat Masjidil Haram. Radhiyallahu anhu hina sa'alahu muta'attiran wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala sallallahu alaihi wasallam thaqilatka ummuka ya Mu'adh وهل يكب الناس في النار على Sekarang dah baru habis sembahyang Jumaat. Panas dan ramai orang. Dia bawa dia nak makan ke apa? Alhamdulillah dah selesai sembahyang Jumaat. Okey lah pengalaman dia. Tapi dia lain sikit sebab dia bahasa Arab dan dia azan dia 2 kali juga. Tapi azan yang first macam azan nak panggil orang untuk solat. Azan kedua dia baru azan zuhur betul. Macam itu lah. Ni keadaan situasi sekarang. Kita nak balik bilik. So hari ni kita nak makan malam. Sama ada malam ni tarawih ataupun tidak, kita makan dulu makanan Malaysia sambil menghadap Masjidil Haram. Apa ini air ni? Ini Milo. Macam Milo. Ini macam teh ais. Ini macam Milo juga. Bukan itu. Teh cincau. Teh cincau. Ini nasi air merah. Ni. Uish. Salai-salai. Dah kat sini Syed Salai. So jom kita makan. Okay guys, sekarang hari Jumaat 28 hari bulan. Kita nak pergi solat maghrib. Dan kemungkinan esok boleh puasa. Puasa awal lah. Sebab kat Malaysia lambat sikit kat sini. Puasa dulu. So kalau malam ni puasa, kalau esok puasa, malam ni dah boleh start tarawih lah kat masjid ni. So kita nak merasa pengalaman tarawih first time ni kat Masjidil Haram. Macam mana pengalaman dia? Jom kita pergi. Inilah pemandangan hari-hari. Malam kepada Jumaat tu, tiba-tiba ada pengumuman puasa. Kita tak tahu lagi ni puasa hari apa. Sebab dikatakan kat Malaysia puasa hari Ahad. Tapi dekat Saudi orang kata puasa boleh jadi hari Sabtu ataupun hari Ahad. Lepas tu malam tu pun kita orang pergi masjid seperti biasa. Sebab kita orang setiap kali masa waktu kita akan solat lah dekat Masjidil Haram. So saya pun waktu tu saya solat dekat rooftop Masjidil Haram.
أشهد أن محمدا رسول الله. Waktu solat maghrib tu, Imam Syekh Yasin Dosari baca Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ayat apa? Syahrul Ramadan. Dia bagi hin. Dia dah bagi hin waktu solat tu. Ya Allah, dia baca memang sangat-sangat merdu, sangat-sangat sedap. Dia bagi hin yang maksudnya dah masuk Ramadan. Lepas tu yang paling saya excited. Sebab kalau kita solat kat Masjidil Haram tu, kita boleh nampak pemandangan Clock Tower. Clock Tower yang famous tu, Zamzam Clock Tower. Dan orang kata, kalau nak tahu esok raya ke, esok puasa ke, apa ke kan, kena tengok Clock Tower tu sebab dia ada lampu yang menunjukkan macam ada hari-hari something, hari-hari penting pada esok harinya. Dan saya tengok betul. Berkilau-kilau, berlampu-lampu Zamzam Tower tu. Okay guys, kalau dia berkelip-kelip ni maksudnya esok puasa. Cantik juga ada kelip-kelip. Okay guys, kalau korang boleh tengok, push. Ni menara jam kan, ada laser. Ada laser kat atas tu, macam Batman punya laser kalau Batman nak datang kan. So ni laser ni menandakan esok nak puasa lah. Dia bagi signal kan, menara jam ni. Tapi sayangnya kita punya tempat duduk ni terhalang dengan menara masjid ni. Tapi tak apa, kita ada footage lain tadi. So sekarang kita nak menunggu masuk waktu Isyak. Sementara tu kita duduk kat sini. Lepas Isyak baru tarawih. Dan kaannya 10 rakaat. So kita tengok macam mana pengalaman ni, best ke tak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
lepas solat tu pun tiba-tiba ada satu pengumuman yang dibuat oleh Imam Besar Masjidil Haram, iaitu Syekh Abdul Rahman Sudais. Dia bagilah ucapan, maksudnya macam bagi khutbah lah, nak kata masuknya Ramadan. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين القائل فيما صح عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله وسلم وبارك عليه. Dan apa guys? Malam tu terus tarawih. Ya Allah. Tahu tak tarawih yang imam siapa? Imam Syekh Abdul Rahman Sudais. Ya Allah, saya rasakan macam Allah, selama ni saya dengar kat radio je, saya dengar kat phone, kat TikTok Abdul Rahman Sudais. Ni saya dengar kat depan mata dengan telinga saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya Allah. Sedap guys. Sedap, saya nak menangis saya dengar tu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما
Dan saya balik pun saya sangat macam bersuka. Saya rasa macam ya Allah, rezeki. Saya dah dua kali happy ni. First sebab saya dapat naik A350 pesawat yang saya suka. Second sebab saya dapat tarawih dengan imam yang saya suka. Okay guys, so sekarang kita baru lepas pengalaman pertama solat tarawih dekat Masjidil Haram. Memang sangat menarik, sangat best. Rasa macam sekejap je. Tapi bila tengok jam, daripada solat tarawih, dia 10 rakaat, 3 witir, sejam je, dia sekejap. Padahal dah habiskan 1 juzuk tau. 1 juzuk. So macam dalam 1 rakaat tu 1,5 page. Tak apa, ni memang tengah nak keluar ni. Kalau tunjuk sekeliling sikit. Kalau boleh tunjuk sikit atas tu. Dah tak apa. Tak payah zoom. Tak apa. Okay. So macam malam ni malam pertama Ramadan. So esok kita akan menyambut Ramadan. Pengalaman pertama rasa macam ya Allah best gila. Sebab tadi kita dapat siapa? Syekh Sudais. Itu gempak. So macam harap-harap tahun depan dapat pergi lagi. InsyaAllah. Kita doa kat sini. Okay. Sambung ke depan. Sebab dia kalau 10 malam terakhir dia akan jadi 23 rakaat. Kalau yang malam pertama dia 10 rakaat je. So kita akan explain lagi. Bye bye. Hai guys, nampak tak ni apa? Ni namanya moreh tapi belum puasa lagi. So ni namanya ais kepis apa ni? Jadi mango. Terima kasih belanja. Besok lagi tapi kita tak pergi awal. Kita beli kat kedai ni. Saya tawar lah. Kedai ni quite famous juga kat sini. Sambil berlatar belakang kan Masjidil Haram. Memang terbaik. Dah cair. Bye.